ahli majlis turut bersama pegawai pelesenan hadir ke 3 lokasi, iaitu yang pertama Food Bayana, kedua di Queens Bay Hall dan ketiga di Aeon. Ini kita buat pendidikan awam lah kepada peniaga-peniaga dan kita telah memberikan satu template ni dan mengatakan sepatutnya kita telah menjalankan satu compound pada tahun 1 Januari 2025, tapi hari ini kita keluar untuk kita bagi pendidikan awam kepada semua peniaga-peniaga yang terlibat untuk mereka mempromosikan ataupun meletakkan di gerai-gerai mereka agar menjadi satu panduan untuk mereka dan orang ramai, yang di mana Majlis Bandaraya telah mengetatkan undang-undang tidak menggunakan straw plastik. Hari ini alhamdulillah kebanyakan lokasi yang kita hadir ke gerai-gerai minuman telah tidak menggunakan straw plastik dan telah menggunakan straw kertas, dan kita akan teruskan pendidikan awam ini dari semasa ke semasa, dan kita akan aturkan lagi pendidikan awam ini di kawasan Timur Laut di dalam keseluruhan dalam pulau lah untuk kita menjalankan program ni. So, saya minta kepada semua peniaga-peniaga ataupun pengunjung untuk kita mulakan dengan tidak menggunakan plastik, straw plastik ni, dan saya minta kepada orang ramai untuk kita terus menggunakan paper straw ataupun bawa straw sendiri daripada rumah, bukan plastik. Sekian, terima kasih.